Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak belajar tentang prinsip Bernoulli. Okey, cikgu terus pergi kepada contoh. Okey, contoh yang pertama cikgu bagi seorang pelajar sedang meniup kertas A4. Okey, so apa pelajar ni buat? Pelajar ini mengalirkan satu udara daripada mulut beliau lah. Dia meniup. Okey, mengalirkan udara yang tinggi di bahagian atas kertas A4 tersebut. Okay, jadi apa yang berlaku, okay, kita tengok gambar di sebelah ini. Okay, apa yang berlaku di kawasan atas kertas A4 ni akan berlaku satu halaju udara yang tinggi sebab kita tiup kan. Jadi bila halaju udara tinggi, okay, ini konsep yang kita nak grab. Kawasan ini akan mengalami tekanan yang rendah. Okey. Sebaliknya, di bawah kertas akan menghasilkan satu kawasan yang tekanan lebih tinggi daripada kawasan yang di atas. Okey, jadi perbezaan tekanan, ini penting perbezaan tekanan akan menghasilkan satu daya yang bertindak daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Ataupun senang untuk kita faham, kita dah faham kawasan atas tekanan rendah, kawasan bawah tekanan tinggi, jadi daya itu terhasil daripada bawah ke atas. Ataupun kita sebut daya ini sebagai daya angkat. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Cikgu beri 2 biji belon yang diikat pada kaki retot. Okey. So, apa pelajar ni buat? Pelajar ini mengalirkan satu halaju udara yang tinggi di antara dua belon ini. Okay, jadi, apa yang kita dapati? Okay, kita tengok gambar di sebelah ini. Okay, di kawasan tengah-tengah belon ni akan terhasil satu tekanan yang rendah sebab halaju udara tinggi. Okay, jadi, kawasan di tepi belon, okay, kiri dan kanan, akan terhasil kawasan yang tekanan tinggi sebab kita nak banding dengan kawasan yang tengah tadi. Jadi bila kawasan di tepi tinggi, dia akan menghasilkan satu daya menolak daripada tepi belon tersebut. Jadi apa efek yang kita nampak? Belon ini akan rapat ke tengah. Okay, sebab ada daya yang menolak dia daripada kawasan tinggi kepada kawasan rendah. Okay, ataupun daya ini menolak daripada kiri dan juga kanan, menyebabkan belon tersebut bergerak ke tengah. Okay, explanation masih sama. Kenapa berlakunya daya tersebut? Disebabkan ada perbezaan perbezaan tekanan tinggi dan rendah. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Okay, tiup Venturi. Okay, tiup Venturi ni adalah satu tiup yang terdapat tiga turus. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam makmal kat sekolah kita, cikgu letak di belakang tu. Cikgu pernah tunjuk dia ada satu batang panjang-panjang. Okey, so sekarang ni sebelum kita nak tengok tiup Venturi, kita nak fahamkan dulu satu konsep. Okey, konsep ni kita kena fahamkan. Okay, semakin kecil luas keratan rentas, semakin tinggi halaju air. Okay, apa maksudnya? So, kita tengok di bahagian X. Okay, di bahagian X, luas keratan rentas ialah besar. Okay, maksudnya saiz pipe ni besar. Okay, jadi, ataupun diameter pipe ni besar. Okay, jadi, bila besar, halaju air akan rendah. Okay, halaju air akan rendah. Okay. Maaf, salah point. Okey, kita tengok di Y. Okay, luas keratan rentas dia adalah kecil. Jadi, halaju air di sini tinggi. Okay, nampak cikgu buat air mengalir daripada pili. Jadi, dekat sini halaju dia rendah. Tapi apabila dia mengalir pada luas keratan rentas yang kecil, halaju akan tinggi. Okey, dekat sini kamu boleh buat satu eksperimen ringkas dekat rumah kamu. Kamu ambil paip air, kemudian kamu alirkan macam biasa. Kamu tengok halaju dia macam mana. Tapi apabila kamu kecilkan muncung, kamu kepit kat muncung tu, kamu akan dapati
kita punya pengaliran air tu lebih laju dan keras, betul? Jadi dekat situ kita nampak lah bila kita reduce ataupun kurangkan luas kelantang rentas, laju air akan meningkat. Okey, jadi kita dah faham dah konsep di situ. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa efek ataupun kesan ke paras air di A, B dan C. Okay, jadi kita tengok gambar yang kedua. Jadi apa yang kita nampak, paras air di A akan tinggi, B paling rendah dan C kedua rendah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu bandingkan AC dan B. Maksudnya AC tu kita letak satu geng dan B kita letak geng lain. Okay, jadi apa yang kita dapati? B di paling rendah. Kenapa berlaku begitu? Sebab kita dah belajar dalam konsep tadi, jika laju tinggi, tekanan rendah. Betul? Ini kita nak apply konsep yang tadi. Okay, jika laju rendah, maka tekanan tinggi. Okey, jadi tekanan tinggi menyebabkan paras air tinggi sebab dia seolah-olah air tu menolak. Okey, manakala di bahagian B, kita punya tekanan rendah, jadi air tu tidak naik terlalu tinggi. Dia naik di paras yang rendah sahaja. Okey, so jadi kita bandingkan A dengan C, kita bandingkan AC dengan B. Okey, AC satu geng dengan B. Kita dapati B akan duduk di kawasan yang paling rendah disebabkan dia punya laju tinggi menyebabkan tekanan rendah. Okey, selesai kat situ. Okay. Sekarang ni kita nak bandingkan paras air A dan C. Okay, kalau kamu tengok A dengan C tu ada sedikit perbezaan. Kedua-dua level air tinggi, kita anggap dia tinggi, tapi kita tengok A dengan C, A lagi tinggi. Okey, kenapa berlaku begitu? Okey, kerana kawasan A ni air yang mengalir dulu kan? Air mengalir daripada sini kan? Jadi kita anggap di kawasan A ni tekanan dia lebih tinggi. Sebab makin jauh dia mengalir, tekanan makin rendah. Okay. Macam paip kamu lah. Kalau kamu buat paip yang pendek dengan paip yang panjang. Okey, jadi kamu bezakan tekanan dia macam mana? Tekanan pendek, okey, maksudnya air tu masih lagi laju di sini. Tapi kalau paip kamu panjang, okey, lama-lama pengaliran air tu kamu nampak lebih tidak kuat dia punya tekanan, kan? Okey, jadi sama juga macam A dan C. So A ni tak cukup jauh lagi, jadi dia tekanan dia masih tinggi. Bila di C tekanan dia agak rendah berbanding A disebabkan dia punya panjangnya paip tersebut. Okey. So itu tentang 3 contoh untuk kita faham prinsip Bernoulli. Okay, sekarang kita tengok apakah betul-betul maksud maksud prinsip Bernoulli. Okay, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa, ini ayat untuk prinsip menyatakan bahawa apabila laju pengaliran suatu bendalih, tak kisahlah air ataupun udara, bertambah, maka tekanan dalam bendalih tersebut akan berkurang ataupun sebaliknya. Maksudnya sebaliknya itu, kalau laju pengaliran suatu bendalih berkurang, maka tekanan dalam bendalih akan bertambah. Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh penghasilan daya angkat. Okay, tadi kita dah sebut dah tentang daya, sekarang kita nak pergi dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita ulang kaji sikit bab 2 tingkatan 4 tentang hukum gerakan Newton ketiga. Okey, hukum gerakan Newton ketiga ni kamu boleh tengok dalam tajuk impulse, tak silap cikgu, boleh rujuk semula. Okey, setiap daya, hukum gerakan Newton menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama pada dia, cuma daripada arah yang berlainan. Maksud dia simple je. Kalau ada daya tujahan, maksudnya akan ada daya seretan yang sama magnitude dia. Jika ada daya angkat, akan ada satu daya
yang bertentangan dengan dia sama magnitud juga. Okey, itu hukum gerakan Newton cakap. Okey, itu yang kita nak apply ya. Okey, dekat sini kita tengok sebuah kapal terbang, okey, yang sedang lifting, nak naik kan. Kita nak apa yang kita panggil? Nak berangkat lah. Okey, jadi untuk menghasilkan daya angkat, okay, kapal terbang ni perlu menghasilkan satu daya tujahan. Okay, cara dia menghasilkan daya tujahan dengan dia letakkan enjin jet. Okay, inilah contoh kita punya enjin kan. Jadi dia akan menghasilkan satu daya dan menyebabkan kapal terbang ni bergerak ke depan. Okay. So, ingat bila satu benda bergerak ke depan akan ada satu daya seretan. Okay, tapi kalaulah daya tujahan tu lebih besar daripada daya seretan, kita punya kapal terbang akan bergerak ke depan. Okay, jadi apabila terlalu laju lah, okay, kita tengok dekat sayap Okay, sayap kita berbentuk aerofoil. Okay, aerofoil. Okay, so pengaliran udara di atas kita anggap tinggi. Okay, cikgu letak hal laju tinggi. Jadi dia punya tekanan rendah. Di bawah sayap, okay, akan menghasilkan satu tekanan yang tinggi. Jadi perbezaan tekanan ni menyebabkan satu daya angkat berlaku dan menyebabkan kapal terbang ini terangkat dan boleh meluncur naik ke ruangan udara. Okey, cikgu harap kat situ clear. Okey, cikgu akan bagi beberapa tugasan dekat kamu. Okey, tugasan tersebut akan cikgu post di grup WhatsApp. Okey, dekat sini, dekat dalam tugasan tu, kamu akan jumpa satu perkataan daya, apa namanya? Cikgu lupa. Sudut serang. Okey, dekat sini cikgu nak terangkan sikit tentang sudut serang. Okey, kamu boleh buat pembacaan yang lebih, tapi dekat sini cikgu terangkan dulu sikit apa yang dimaksudkan dengan sudut serang. Okey, sudut serang ni berlaku apabila kapal terbang, okey, bila dia dah naik sikit kan. Okey, cikgu buat satu. Ni, okey, kita tengok sudut serang. Okey, sudut serang, okey, ialah sudut, okey, kita nak kenal dulu apa itu sudut serang. Okey, ni contoh sayap cikgu kan. Okey, sayap cikgu ni, kalau cikgu belah dua, okey, tak berapa nampak. Okey, sayap. Okey, sayap ni kalau cikgu belah dua, okey, kemudian garis ni, cikgu buat macam ni. Okay, kita akan dapat satu sudut serang. Okay, maksudnya ground dan juga kita punya belahan kita punya sayap tadi. Ini kita panggil sebagai sudut serang. Okay, sudut serang ni adalah sudut yang berlaku ataupun sudut yang wujud apabila kita punya sayap kapal terbang tu lift a bit. Okay, jadi apa yang kita nak belajar tentang sudut serang? Okay, sudut serang ni, apa yang kita boleh faham, semakin besar sudut serang, semakin tinggi daya angkat terhasil. Okay, jadi kalau kamu nak menerbangkan ataupun nak mengangkat satu aircraft, okay, so kamu mesti pastikan kamu punya sudut serang ni besar supaya daya angkat yang terhasil tu lebih banyak. Okay. Tadi cikgu dah cerita dah, daya angkat ni boleh terhasil dengan kalau kapal terbang ni bergerak pada laju yang tinggi. Okey, tapi macam mana kita nak meningkatkan lagi daya angkat ni, kita boleh manipulate ataupun kita boleh kawal sudut serang. Maksudnya sudut serang ni kita tingkatkan dia, jadi daya angkat yang terhasil akan lebih tinggi. Okey, tetapi ada trik dekat sini, sudut serang ni ada had maksimum. Jadi dia tak boleh melebihi had maksimum. Kalau melebihi had maksimum, sesuatu benda lain yang akan berlaku. So, siapa yang nak tahu lebih lanjut, boleh PM dekat cikgu, cikgu akan terangkan. Okey, tapi cukup dekat sini kita faham, untuk menghasilkan daya angkat yang lebih banyak, kita nak sudut serang yang lebih tinggi.
Okay, jadi cikgu harap sikit penerangan ni akan bantu kamu untuk buat tugasan nanti. Okay, cikgu rasa itu saja untuk kelas hari ini. Okay, thank you kelas.